Betulkah ada pendapat mengatakan duit hasil jual binatang yang bukan untuk dimakan, macam kucing, siang, arnab, anjing dan sebagainya, tak boleh guna untuk makan? Bolehkah kita jual binatang yang cuma rata-rata tanpa tuang? Contohnya kucing jalanan yang diambil kemudian dibersihkan dengan rapi, dalam lepas itu dijual. Bagus soalan. Nah, baik. Yang pertama, ada orang kata kalau kita jual kucing, contohlah, binatang kesayangan orang, kita jual, duit tu tak boleh makan. Jawabnya tak ada ulama fatwa gitu. Menjual binatang yang tak boleh dimakan dua hukum. Yang pertama harus, yang kedua haram. Bila harusnya? Contoh binatang kucing. Kucing ni boleh makan tak? Tak boleh. Tapi kita jual bukan untuk dimakan. Kerana ada orang suka kucing. Nah, orang ni suka kucing berat Parsi, orang ni suka kucing Iran, orang ni kucing Turki, ni kucing Mongolia. Banyak kucing ada. Jadi dibeli untuk pelihara, hukumnya harus dipatuakan oleh ulama mutaakhirin dan ulama mutaqaddimin, hukumnya harus. Kerana apa? Tujuan al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua haram. Dia jual kucing kepada orang yang makan kucing. Nah, memang family tu makan kucing. Singgang, celup tepung, gula, asam. Tak boleh. Kerana binatang haram, orang kafir saja yang boleh makan, kita nak jual ke dia, tak boleh. Berlaku dia ngai, dia ngai boleh labi. Dia pergi jual ke keling, makan, tak boleh gitu. Bila ngai, dia tembok bewok, jual ke orang Cina. Langgar babi, jual ke Cina, tak boleh buat gitu. Biar dia sendirilah yang makan. Kenapa kita pula jadi tukang jual? Nampak? Ma haruma aklu haruma bai'u. Apa yang haram makan, haram kita jual beli. Tetapi dalam bab kucing dan peliharaan boleh kita jual kerana bukan untuk dimakan. Begitu juga anjing. Anjing ni kita nak betulkan, dalam Islam kita banyak salah faham. Anjing, bila kita dengar anjing, benda yang tidak baik, salah. Dalam Islam tak ajar gitu. Anjing bukan benda yang tidak baik. Anjing ni ialah benda yang Nabi larang bela dalam rumah saja. Kalau kita bela untuk jaga tanaman boleh. Bela untuk jaga binatang ternakan boleh dalam Islam. Bela anjing kerana untuk anjing buruang boleh. Cuma jangan letak dalam rumah. Itu saja. Tapi kita salah faham. Bila anjing haram semata. Yang haram makan anjing, pergi goreng baru haram. Itulah. Jadi kalau dia jual anjing tu kerana anjing itu digunakan untuk menjaga kebun, hukumnya tidak haram perjualan tersebut. Walaupun dalam mazhab Syafi'i kata tidak sah kerana anjing najis. Cara nak jual anjing dalam mazhab Syafi'i, jangan akad aku jual anjing. Aku berambil upah menangkap anjing ini contohnya untuk kamu dan sebagainya. Jadi harus juga jual beli. Kita bila anjing je, anjing wali anjing. Padahal anjing yang disuruh bunuh oleh Nabi, yang pertama anjing gila. Kerana ada penyakit. Yang kedua anjing yang mudarat orang, kerja orang. Dah postman-nya 15 jahit ni, postman. Faham dia anjing. Rottweiler. Faham tak? Hak tu sunat bunuh. Anjing biasa hak comel tu tak sunat bunuh. Anjing macam rumah kau putih tu kan. Hak kecil yang bulu pendek, kepala botak, dari sebuah macam-macam pesek. Hak bulu keriting, bulu kotak, bulu hijau, bulu biru. Hak tu anjing tu tidak sunat bunuh. Nabi tak suruh bunuh. Tu anjing kesayangan untuk orang kafir. Bagi orang Islam, binatang kesayangan dalam rumah kucing. Ada tak lagi? Dia kucing, dia anjing, kita kucing. Senang je, tak payah bala. Soalan yang kedua pula tadi, dia jumpa kucing kutik-kutik, beli jadi camik jual. Halal ke haram? Ni dia buat part time dah siang kerja RSB, malam kutik kucing pula. Dia balik macam tadi jugalah. Perbuatan ini sangat dipuji syarak kerana dia kutik hak penyakit-penyakit apa semua, dia obat beri makan. Kemudian orang nak, dia ambil upah lah daripada dia habis duit dah untuk baiki keadaan kesihatan dia, dia jual balik. Yang sebenarnya tidak ada ulama mengharamkannya pun, tak ada masalah. Jangan benda untuk guna untuk haram, tak boleh. Masa dalam semayang imam membaca Fatihah, adakah bacaan amin dan makmum? Itu panjang harakat, mohon penjelasan. Baik. Bila kita baca Fatihah imam pun baca amin. Hak mana betul? Hak ni kata amin, hak ni kata amin, itu saja. Lepas tu balah masam muka.
Dua-dua bodoh belaka. Dah. Kena ngaji dengar. Bacaan amin ada 4. Yang pertama amin. Yang kedua amin. Yang ketiga amin. Yang keempat amin. 2 yang akhir salah. Jangan buat. Yang betul yang pertama baca dengan mat. Amin. Yang kedua baca dengan qasar. Amin. Dua-dua ni betul. Disebut dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Imam Nawawi sebut dengan jelas. 2 bacaan amin, panjang boleh, pendek boleh. Panjang mana? 6 harakat pun boleh, 4 harakat pun boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Boleh 4 harakat. Dah baca pendek? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Boleh juga. Dan yang tak boleh, amin gitu. Kerana dia ma'arif disukun. Bang, alif, mim, ya, nun. Nampak? Isim fi'il amar mesti kurang-kurangnya 2 harakat. Amin. Tu pendek. Ni amin, kejut mamu. Nampak?